Morning So hari ni aku nak bawa Mikael dengan member aku, kami nak bin Summer House tu. Kami nak ice fishing hari ni. Tengok lagi tengok ada ikan tak. Barang ada siap dah kan. Kita mungkin ni hari ni hari last untuk ice fishing season. Lepas ni mungkin tak ada dah ice fishing season, kita akan main casting. Oh nak dah apa? Ada jumpa ah. Aku dapat 2 ekor ni. Dan ni kita nak cari spot baru. Tengok tu ada pukat depan tu. Jadi kita pergi try. Tapi hari ni geng, tengok geng, cuaca dia memang cantik betul geng. Matahari cuaca, angin tak berapa kuat sangat. Jadi aku kasut 2 ekor. Cuma video tak ada. First spot tadi kasut. Okay, aku dah hantar Mikael balik. Tadi pergi mengai di payuh kan. Apa nama, bawa Mikael. Lepas tu dia kena balik makan apa semua. Jadi aku hantar dia balik. Ni kita pergi sendiri. Ni round kedua. Aku dah charge bateri Dre tu sekali. Bateri habis ni. Jadi jom kita tengok cukup ada hasil. Tadi ada hasil, tapi tu lah, ada 2 ekor. Tak buat video kan. Jadi jom kita tengok cukup ada yang makan lagi.